Skor A, betul? Yang lelaki dah dapat. Siapa boleh bagi tahu abang apakah tips yang ketiga? Baju hijau tu. Anak bagilah mana? Bagilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga sekolah. Saya Khaira dari TVPSS Sejaya 2 melaporkan dari Dewan Muafakat sempena program Galakan Membaca Generasi Madani 2025 bersama anak Muslim. Mari kita bersama-sama ikuti saya temu bual dengan wakil dari anak Muslim serta pentadbir Sejaya 2. Jom! Sekarang saya bersama Encik Muhammad Samsudin Bemilan, penolong kanan pentadbiran SK Taman Johor Jaya 2. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa pandangan Cikgu tentang program anak Muslim yang diadakan di sekolah kita pada hari ini? Okey, saya berpendapat program anak Muslim yang program baca yang dijalankan di sekolah ini, ia adalah satu program yang baiklah. Dia dapat memberi banyak manfaat kepada murid-murid SE Kebangsaan Taman Johor Jaya 2. Ia akan memberi satu pengalaman yang baru, memberi ilmu yang baru, menarik lagi minat untuk murid-murid membaca buku. Baiklah, apa harapan Cikgu kepada murid-murid selepas menyertai program ini? Okey, banyak harapan saya sebenarnya, tapi saya listkan 4 perkara. Pertama, saya harap murid-murid dapat mengisi masa lapang dengan program membaca ini. Kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan mereka. Keempat, dalam program baca kita dapat kita jumpa dengan banyak perkataan. Jadi itu akan menambah kosakata mereka. Yang terakhir, dari program membaca juga murid-murid dapat melatih disiplin, kerana membaca tu melatih kita supaya berdisiplin. Jadi saya harapkan perkara-perkara yang baik ini dapat berlaku pada murid-murid SK Taman Johor Jaya 2. Baiklah. Terima kasih Cikgu. Sama. Saya Encik. Sebelum kita mulai, mohon Encik kenalkan diri. Boleh insyaAllah. Okey, saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Hamim Bersenin. Saya sebagai Ketua Acara dan Jualan bagi anak Muslim Cabang Selatan, Provinsi Johor. Saya. Kita telah sedia maklum, anak Muslim banyak menerbitkan buku bacaan. Betul. Dan buku cerita khusus untuk kanak-kanak. Betul. Sebenarnya apa tujuan utama anak Muslim hadir ke sekolah hari ini? Tujuan utama? Okey, sebenarnya tujuan kami daripada anak Muslim ni, kita masuk ke sekolah-sekolah adalah sebagai satu bentuk pendedahan. Kita pendedahan dari konsep buku. Sebab zaman sekarang ni, zaman digital. Mungkin murid-murid sekarang dia lebih terarah pada main gadget, main handphone. Diorang tak nampak kepentingan membaca buku. Dan untuk pengetahuan adik, untuk buku-buku anak Muslim sekarang, kita buat konsep komik yang mudah difahami, dan kita datang ke sekolah, kita nak perkenalkan produk kami. Sebab saya rasa kalau melalui medium digital saja tak cukup untuk kami perkenalkan. Memang tak cukup ruang. Baiklah, boleh Encik kongsikan sedikit tentang program atau aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okey, baik, Alhamdulillah. Untuk kami datang ke sekolah-sekolah ni, biasa kami datang, kami bagi sedikit motivasi. Kami ceritakan sedikit motivasi. Kita ceritakan tentang buku kita. Kita ada pertandingan mewarna. Kita pun ada bahagian kuis spontan. Dan kita bawa maskot. Kau boleh nampak dekat depan. Kita ada bawa maskot khas datang ke sekolah-sekolah untuk sesi beramah mesra dengan murid, beramah mesra dengan cikgu. Alhamdulillah, sambutan memang sangat mengalahkan untuk sekolah ni. Alhamdulillah. Terima kasih Encik atas kesudian menjadikan murah. Baik, insyaAllah. Demikian laporan kami. Semoga kerjasama memberi inspirasi dan manfaat kepada semua murid. Saya Khaira melaporkan untuk TVPSS Sejaya 2. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam.